Ibadat ni dia tak boleh reka. Ibadat mesti ada sumber. Kalau ibadat boleh reka, maka Nabi SAW tak perlu diutuskan. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, atau kama qala. Sesiapa yang mencipta, mereka-reka perkara baru dalam agama yang bukan daripada agama, maka ia tertolak. Agama mesti ada sumbernya. Agama mesti ada dalilnya daripada syarak. Kita tadi solat maghrib 3 rakaat, kalau orang tanya pasal apa 3 tak 4? Kenapa isyak 4 tak 3? Kerana dalil sebut macam tu. Kerana Nabi tunjuk macam tu. Kita tak boleh kata, mana ada Nabi larang? Kita buatlah 4. Ibadah bukan cari larangan. Ibadah cari suruhan. Bila ada suruhan baru kita buat. Sebab tu kita solat wajib 5 kali je. Kita tak pergi tambah 1 lagi. Cuma adalah Hanafi, dia kata solat witir tu wajib, tapi bukan fardu, wajib. Majoriti ulama kata tak, witir tak sampai pada tahap wajib. 5 ni je yang wajib. Kenapa tak sokong je Hanafi tu? Bukankah Hanafi galakkan solat witir? Mereka akan kata tak sampai pada tahap wajib tu, kerana dalil hanya galak, tak wajibkan. Nampak tak tuan? Kita tak boleh kata 3 mazhab ni pemalas, sebab tu dia tak nak witir tu wajib. Ini bukan cerita malas atau tak malas. Ini cerita disiplin dalil. Hanafi tengok dalil-dalil ni, dia kata Nabi tak tinggal witir ni, wajib. Majoriti kata tak. Sebab bila sahabat datang yang baru masuk Islam, Nabi cuma ajar 5 je, Nabi tak ajar 6. Sebab dia perlu benda tu. Kalau dia perlu betul-betul, Nabi akan ajar kalau benda tu wajib. Tapi Nabi ajar 5 je. Maka kesimpulan dalil menurut majoriti ulama, 5 je solat ni yang wajib. Tapi kau nak buat yang sunat, Nabi SAW galakkan untuk buat sebanyak mana. Dalam hadis Nabi SAW sebut salatul lail masna, salat malam ni 2 rakaat. Nak buat banyak mana? Selagi mana belum subuh, buat. Itu ada galakan daripada Nabi SAW. Jadi sahabat ni telah diajar oleh Nabi SAW dalam bab ibadah. Tunggu panduan. Tunggu panduan daripada Nabi SAW. Kalau tak ada panduan, maka kita tak buat. Tak ada dalil, kita tak buat. Sebab sekarang dah terbalik. Bila kita bagi tahu benda ni tak ada contoh daripada Nabi, dia kata Nabi tak larang pun. Nabi tak larang, jadi kenapa kita nak larang? Tak larang. Nabi tak larang, kita boleh buat dalam urusan dunia. Antum a'lam bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Tapi bila masuk bab ibadah, kena ada disiplin dia.